my channel. Hari ni kita punya konten adalah 12-12 Shopee haul. Tapi untuk Shopee haul kali ni memang barang-barang ni semua RM12 12 sen. And then kebanyakannya macam stationery tau. Sekejap, mana barang? Okay, barang Tasha beli dalam like 50 barang 12 sen. So 50 barang 12 sen. So total macam RM4 lebih. Sebab ada setengah tu macam ada pahala, dia tak jadi 12 sen, dia 7 sen. Tak faham juga. Tapi total dia RM4.80 lebih. Macam tu. Ini banyak guys. Ni dia plastik ni penuh. Aku letak plastik sebab senang sikit. Okay, kita keluarkan. Tapi kita akan buat 2 part lah yang ni sebab terlalu banyak ni. Okay. And then ada je barang aku beli waktu tu tak 12 sen. Tapi kita punya konten hari ni kita akan buat 12 sen. Memang banyak gila weh. Actually barang ni sampai awal. Tapi sebab aku banyak assignment sekarang, kena siapkan. So that's why aku buat lambat video. Okay, so kita akan start dengan barang pertama. Okay, barang pertama ni entahlah, aku rasa entahlah, tak sure. Jom kita buka. Apa ni yang panggil? Yang bedak tu, air cushion. Yang untuk bedak-bedak tu, yang ni 12 sen. Bergunalah juga kan, sebab kalau cushion yang bedak tu dah macam kotor sangat, kita boleh guna yang ni. Okay, ya weh, memang setiap hari postman datang rumah aku nak hantar barang. Kadang-kadang rasa bersalah juga, tapi sebab aku nak buat YouTube content. Okay, second punya barang, tak tahu juga, rasa macam bagi plastik je, tapi ada something dah ni. Sekejap. Mungkin ke? Hampir. Pencil box. Okay, pencil box tak ada dah. Tak nak bagi free gift ke? Ada hati dah lah beli 12 sen, lepas nak free gift. Okay, aku tak expect pun pencil box ni macam ni. Macam plastik je weh. Okay, fine 12 sen. Okay. Aduh, tapi kalau maksudnya kalau dia tak jual 12 sen, sekarang ni berapa ringgit benda ni? RM1 lebih tu tapi aku rasa 12 sen aku tak tahulah nak buat apa dengan benda ni. Aku ingat dia tebal. Kalau tebal boleh lah letak macam pensel. Bukanlah pensel, macam sticky notes ke apa dah ni. Tapi boleh je letak, tapi macam tak apalah. Okay, 12 sen. Aku tak recommend lah yang tu kalau korang nak beli. Okay, yang ni yang ketiga. Sekejap. Oh my god, kecilnya. Beauty blender. Aku ingat besar, kecil. Astaga. 12 sen. Okay, boleh lah. Aduh, tak ada free gift. Okay, yang ni yang keempat eh. Tak lah berapa. 4. Tu 2, 3, 4. Itulah 4. Ni 4. Ni rasalah ada barang. Sebenarnya video ni aku ingat aku nak buat macam laju-laju gitu je, nampak tangan aku unboxing, tapi tak jadi. Sebab entahlah. Okay, yang ni aku aku beli macam penyangkut. Penyangkut ke yang lekat-lekat kat dinding tu. Yang ni. Tapi yang ni okey lah 12 sen. Sebab memang betul-betul kuat. Adhesive dia punya selotip belakang tu memang kuat. Dijamin lah. Dijamin. Tak nak jamin. Okay, so this is very berbaloi lah kalau 12 sen. Okay, next yang ni. Ni aku tak tahu, aku rasa macam pensel. Marker. Aku rasa aku cancel beli marker ni. Tak apalah, sampai juga beli. Saya beli. Macam ni nak buka marker ni. Okay. Marker biasa je. Mari kita try conteng. Marker biasa. Marker. Okay, marker.
And then ni pun tak ada free gift ke? Tak ada. Tak tahulah kenapa. Tapi sekarang ni kalau aku beli kan, mesti aku nak free gift. Kejap. Okay, yang ni kotak. Nak buka macam mana? Nak tarik je tak boleh. Kejap. Okay, kotak. Comel je kotak dia. Apa letak kotak? Aku beli apa Oh, bagusnya. Okay, dalam kotak ni ada ni. Ni yang macam letak wayar tu. Contoh. Sekejap. Macam ni lah. Macam letak wayar. Ha, sangkut macam ni. Okay. Ni aku memang nak lah. Sebab 12 sen. Maksudnya ada function lah untuk aku. Memang aku nak dari dulu lagi. And then waktu 12 sen aku pun beli. Okay. And next. Kotak ni comel. Okay. Next yang ni. Yang aku conteng tadi. Yang ni aku rasa entahlah. Kecil je. Sekejap. Weh, aku rasa macam aku kena scam pun ada. Tapi tak apalah 12 sen. Aku tak boleh nak marah juga kan. Taklah, aku tengok gambar besar kotak ni. Benda bekas ni. Tapi sampai kecil. Tak. Macam mana nak buka? Okay. Fine. Macam mana ni? Weh, aku tak yakin nak buka. Kejap-kejap. Oh, gitu. Tutup macam ni. Buka macam ni. Okay, aku tak tahu aku nak letak apa. Kalau besar sikit, aku tahulah aku nak letak apa. Tapi kecil ni tak apalah. 12 sen. Alah, tak boleh tutup pula. Boleh. Okay. Lepas tu, yang ni. Yang ni. Taklah, macam banyak bubble wrap je. Bukan bubble wrap. Oh, macam polystyrene ni. Sekejap. Okay. Bekas beauty blender. Tapi beauty blender yang sampai tadi kecil. Okay, bekas besar. Dan ni aku pun nak sebab macam menjaga kebersihan beauty blender. Baguslah yang ni. Aku suka yang ni. Serius. Nanti kalau ada satu eyebrow satu nanti, sale yang seterusnya aku nak beli lagi ni. Tapi aku suka yang ni. 12 sen. Okay. And then next kan colour biru ni. Oh, getah rambut lagi. Masa itu aku beli yang Shopee 11-11 tu, aku beli yang warna apa warna hijau. Warna hijau. Yang ni colour kuning. Comel je. Best lah guna yang ni. Boleh buat hiasan. Macam aku cakap dulu. Okay. 12 sen. Tak ada free gift juga. And yang paling penting, semua barang 12 sen aku beli ni free shipping. Ini hitam. Rasa macam tahu apa ni. Sekejap. Okay, selotip. Masking tape yang orang panggil. Aku beli sebab in case kalau aku nak buat apa-apa. Sebab aku ingat aku nak buat journal nanti. Lepas tu apa kaitan journal dengan masking tape weh? Tak tahulah, tapi aku macam entahlah kenapa aku nak beli selotip. Maksudnya nanti aku takut ada kegunaan. So that's why aku beli. Dah lah 12 sen je. Nanti kalau korang beli kat mana-mana yang lain kan, RM1 lebih, RM2. So aku beli 12 sen. Okay, next. Okay, ni yang panjang. Comel. Comel. Kan? Okay. Macam mana? Kenapa ketat? Semua benda ketat ni. Okay. Mana aku nak tulis apa ya? Tulis kotak dia. Kenapa tak ada dakwat keluar? Ke tak boleh tulis atas kertas? Tak boleh tulis atas kotak? Weh, tak ada dakwat. Patutlah dia jual aku 12 sen. Kejap. Tidak boleh. Janganlah. Ada. Ada dakwat. Ada kan nak korang nampak tak?
Macam tu. Mungkin dah buat dia beku ke tadi. Oh my god, comel. Warna kuning. Comel. Pen dia kali hitam tau, tapi badan je warna kuning. Okay. Next. Adalah yang ini. Ni pun aku rasa macam agak macam boleh tahu kot apa. Yang ni okey 12 sen. Yang tadi tu macam bukanlah yang okey, maksudnya yang ni kualiti yang okey. Yang ni korang tengoklah, aku nak pegang macam ni pun dia lembik. Aduh. Tapi yang ni okey. Oh, so cute. Boleh letak pensel ke apa. Comel. Dia simple je, kosong lah. Tapi okey lah 12 sen. Kalau korang beli bukan 12 masa itu, memang harga dia aku rasa dalam RM2 lebih kot. Sebab aku pernah terjumpa apa ni pensel box macam ni, tapi tak pernah beli kan. Okay, then oh yang ni dah aku nak sort dulu. Dah aku nak buat part 2 video ni, tapi aku tak tahu, tengok dulu. Sekarang dah 13 minit. Okay, so I think aku buat part 2 lah, sebab sekarang dah 13 minit. So thank you for watching, and hopefully korang akan datang lagi pada part 2. Aku akan post tak lama lagi daripada selepas aku post video ni. InsyaAllah dalam 2-3-4 hari aku post video part 2 pula. And then jangan lupa tekan button subscribe and then turn on the alarm notification, so korang tak akan terlepas apa-apa video yang aku post. And then aku harap korang komen kat bawah, boleh bagi cadangan apa-apa. And kalau korang suka video ni, korang tekan button like. And then that's all. That's all. Okay, so thank you again for watching and bye.